Ush. Tahu nak lalu ke air. Tahu macam nak lalu ke air kan. Siapa nak naik? Bukan zaman dulu. Dia aku gemuk. Jangan dulu ni. Tak tanya. Dekat ada QR pun dia. Semua kamu tak naik. Kakak tak pernah naik. Naik je lah. 4. Semua 4 ni 8. Ya. Tapi satu RM5 mahal kok. RM5 abang cari ke kali tak? Budak tak ada kot. Patah balik nak cakap apa? Oh, ambil duit. Sebab abang tanya ni orang tu seorang berapa macam tu. Mungkin abang dah naik kan. Tanya. Ui, tinggi tu naik. Kita pun tak naik tinggi macam tu. Satu dua step dah takut dah. Ini ada berapa situ? Canggih je. Ya, kita cukup je ni. Cukup je tu. Berapa orang dapat kepala? 2, 4, kita ada 6, 8, 9. Boleh je ni. Pandai aku. Mana mungkin? 2, 4. Tak payah naik ngam Syah abang rekod. Ayam tak nak naik ke? 8 je cukup lah. Tak apa. Dia tolong mandu. Dia duduk sebelah mandu. Ni ada kosongnya tu. Yang ada 3 baby tu. Yang dukun tu saya belanja lah. Dukun tu Ya, belanja. yang dukun. Dukun tu dekat alam lain lah. Yang dukun tu saya belanja. Tak bisa membayar, cik. Dokong. Ah, kau tak muat. Naik dulu, kalau tak muat jalan dua. Apa duduk dulu kat segi. Ayah nak jalan si mana ya? Duduk. Ayang duduk tu. Betul. Tak, Ayang je tanya apa tu. Aku nak belakang. Kau nak Bye. Londa. Kita dekat Sawah Londa. Banyak jugalah attraction. Ada pondok, ada situ ada apa? Ada buayan. Kat sini ada pinjam basikal pun boleh. Ada ATV, ada apa ni, tram Tram pun ada. Ada tangga kejayaan tu.
Ush. Oh, jauh juga orang pusing. Tengok sawah ni, tenangnya. It always gives a familiar feeling when it comes to the paddy field. It reminded us of all the places, all the sawah bendang that we've been. It makes me remember the paddy field in Patani, paddy field in Skinchan, in Kedah, in Perlis, Simpang 4 especially. In Perak, around Bota kan. Okay. In Tanjung Karang especially kan, is the closest to my place. So it's a very serene sighting that we can see. This place always makes us want to come back. Where they are, kat mana dorang? Maybe as if I could have pinpoint their location. Mana tram tadi? Macam nampak tu. Stop lah.